dah dapat dah keputusannya melalui CT scan, MRI sama dengan scoping. 3 perkara itu saya telah lalui dan sahlah bahawa saya menghadapi kanser usus tahap 3. Jadi apa yang doktor sarankan kepada saya supaya pembedahan segera perlu dilakukan. Kan, pembedahan pertama sekalinya untuk nak keluarkan saya punya najis lah. Sebab kalau najis tu terkandung di dalamnya, mungkin usus saya tidak bertahan lagi dah. Mungkin dah 2 minggu kan? Ada 2 minggu dah. Ya, 2 minggu dah. Jadi dah penuh ya. Selepas operasi tu saya sedar-sedar tak tengok dah ada benda di perut saya. Stoma tu lah. Selepas 6 hari balik kampung. Alhamdulillah. Belum lagi. Alhamdulillah akhirnya terjumpalah satu panggil produk, iaitu produk Shirito. Setelah saya ambil Shirito ni, berapa kotak? Lebih kurang dalam 5 kotak gitu kan. 5 kotak. Satu hari 2 section lah, 4 section lah. Mana pagi 2, petang malam dan 2. Mana begitu. Jadi dan selepas itu ada appointment lagi dengan doktor pakar dan saya jumpa untuk scan, buat scan pula. Lepas tu apa yang doktor mengejutkan saya juga isteri saya mengejutkan, doktor juga mengejutkan bahawa tak payah nak buat apa nama ni kemo, kerana sebab benda tu dah kecut. Usus saya dah kecut dan sikit dah dia punya tu amatlah bergembira sekali lah. Alhamdulillah, syukur katakan.